Anissa, kenapa awak lambat siapkan laporan yang minggu lepas? Aduh, Cik Suraya, sebenarnya saya banyak kerja yang perlu kena submit ni dalam satu masa. Saya tak sempat nak siapkan semua. Dengan anak lagi kat rumah tu. Saya faham. Mungkin kita boleh bahagikan kerja kita supaya kerja kita berjalan dengan lebih lancar. Betul juga tu. Ada lagi tak sesiapa yang nak kemukakan idea tentang syarikat kita? Saya ada idea. Silakan Cik Suraya. Saya rasa kita patut fokus lebih kepada pemasaran digital untuk menarik lebih ramai pelanggan kita, terutamanya di media sosial. Menarik juga idea tu Cik Suraya. Cik Anissa, saya nak ucapkan terima kasih sangat sebab bantu saya dalam laporan yang minggu lepas. Oh, tak ada apalah. Benda kecil je. Sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa bantuan, kontaklah saya. Terima kasih sekali lagi. Okay, sama-sama.